Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafizah binti Muhammad Isa, guru matematik dari Panitia Matematik. Hari ini saya ingin memperkenalkan inovasi bagi Wheelmatics. Inovasi ini dibangunkan untuk membantu murid memahami hubungan antara operasi asas aritmetik dengan simbol algebra melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan. Pengenalan bagi inovasi saya ini ialah saya mendapati ramai murid suka memahami konsep asas aritmetik apabila ia mula digabungkan dengan algebra. Wheelmatics ialah satu inovasi berbentuk alat bantu belajar yang menggunakan konsep roda interaktif. Selain itu, inovasi ini membantu murid memahami hubungan antara operasi asas aritmetik dan algebra dengan cara visual dan menyeronokkan. Objektif bagi inovasi saya ini ialah pertama, membantu murid melihat hubungan antara operasi asas iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi dengan simbol algebra. Kedua, inovasi ini menyediakan pengalaman hands-on yang melibatkan murid secara langsung. Ketiga, mengurangkan rasa takut terhadap matematik dengan pendekatan kritik dan gamifikasi. Keempat, menjadikan alat bantu mengajar yang mudah digunakan dan fleksibel untuk berbagai tahap murid kerana dalam setiap kelas terdapat murid yang lemah, sederhana dan cemerlang. Sebelum saya mencipta inovasi ini, saya terdapat isu dan permasalahan di dalam kelas saya iaitu dua nilai. Terdapat 5 orang murid dari dua nilai itu tidak ataupun lemah menguasai asas operasi yang menggabungkan algebra. Kerana dalam kelas itu saya mendapati murid sering keliru apabila operasi asas matematik tambah, tolak, darab, bahagi mula digabungkan dengan simbol dan huruf. Kedua, mereka menganggap matematik membosankan dan menakutkan. Murid cepat hilang fokus apabila kaedah pengajaran terlalu bergantung pada buku teks, talian dan latihan semata-mata. Maka inovasi berbentukan gamifikasi ini diciptakan bagi murid-murid ini yang bersifat kinestetik. Ketiga, murid yang gagal menguasai asas algebra akan menghadapi kesukaran dalam topik matematik seterusnya. Hal ini memberi kesan kepada pencapaian keseluruhan dalam mata pelajaran matematik. Konsep inovasi saya ini ialah alat bantu belajar berbentuk roda interaktif. Gabungkan visualisasi, gamifikasi dan hands-on learning untuk menggabungkan operasi asas aritmetik dengan algebra. Kedua, konsep ini juga dapat mengurangkan ketakutan murid terhadap matematik kerana mereka sudah setkan di dalam minda mereka matematik adalah bosan, menakutkan dan mereka akan gagal dalam matematik kerana ketakutan terhadap matematik ini. Selain itu, dapat meningkatkan pemahaman konsep abstrak. Bagi penghasilan proses inovasi ini, pertama, memerlukan perancangan dan sumber kedua, penciptaan idea, pembinaan prototipe, pengujian dan penambahbaikan dan akhir sekali produk akhir. Ini adalah gambar rajah produk inovasi saya. Seterusnya, pelaksanaan inovasi. Pelaksanaan inovasi ini, pertama, murid perlu memutarkan Wheelmatics mengikut kehendak soalan berdasarkan asas operasi. Sebagai contoh, jika soalan melibatkan operasi tambah, murid perlu memutarkan Wheelmatics itu kepada operasi tambah dan seterusnya murid perlu membaca nota melibatkan asas operasi pada Wheelmatics tersebut berdasarkan kehendak soalan. Ketiga, dari nota tersebut murid perlu menjawab soalan latih to be yang telah mereka putarkan. Dari nota Wheelmatics itu telah diterangkan secara jelas bagaimana menggabungkan operasi asas sama ada sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Dari situ murid dapat menguasai dan dapat menghilangkan kekeliruan murid sama ada jika soalan itu melibatkan sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Okey, ini adalah dapatan hasil kajian yang saya uji kepada 5 orang murid dari kelas 2 nilai. Murid ini benar-benar lemah dalam operasi algebra yang melibatkan asas operasi, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Bagi ujian pra, saya mendapati murid mendapat bawah dari 5 markah daripada 16 soalan. Setelah ujian pasca dilakukan, iaitu inovasi ini diperkenalkan kepada murid, saya mendapati murid ada peningkatan dari segi menjawab soalan. Dari segi kekeliruan murid dalam menjawab soalan itu sangat berkurang. Hal ini kerana murid benar-benar memahami konsep dan memahami nota yang terdapat dalam Wheelmatics tersebut. Impak inovasi ini ialah dapat meningkatkan motivasi belajar, iaitu murid lebih bersemangat kerana matematik dipersembahkan dalam bentuk permainan. Dan selain itu, saya mendapati perubahan sikap kepada 5 orang murid ini. Murid ini lebih berani dan rajin menjawab matematik kerana suasana belajar jadi santai dan tidak menekan. Akhir sekali, meningkatkan pemahaman konsep. Soalan yang interaktif membantu murid memahami konsep abstrak dengan cara konkret. Selain itu, Wheelmatics itu sendiri terdapat pelbagai pilihan warna di mana murid lebih seronok dan tidak bosan menjawab soalan ataupun melihat kita putih sahaja.
Akhir sekali, bagi rumusan inovasi ini, penggunaan Wheelmatics membantu murid menguasai hubungan antara operasi asas tanpa tolak darab dan bagi dengan simbol algebra. Dapatan kajian ini menunjukkan inovasi Wheelmatics berkesan terhadap murid yang lemah asas operasi dengan gabungan simbol dan algebra. Okey, bagi cadangan penambahbaikan inovasi ini, saya mendapati penggunaan Wheelmatics perlulah dalam 2 bahasa kerana di sekolah saya terdapat kelas DLP iaitu Dual Language Program. Saya mendapati murid dari kelas DLP juga ada kelemahan dalam menguasai masalah matematik ini. Kedua, perlu menghasilkan lebih banyak Wheelmatics kerana penggunaannya secara individu. Dan akhir sekali, menggunakan Rebirth untuk melancarkan lagi pusingan Wheelmatics. Secara keseluruhan, konsep inovasi Wheelmatics ini menjadikan matematik lebih visual, interaktif, menyeronokkan dan mudah difahami sekaligus meningkatkan motivasi serta pencapaian murid. Itu sahaja dari saya dalam menyampaikan inovasi saya yang berbentuk Wheelmatics. Terima kasih.